Jom masak lemak bunga kantan. Yang ini ada isi ayam dan juga ada kulit lembu. Jom kita start. Mula tumis dulu serai sampai dia naik bau. Lepas tu kita rangkai sikit. Lepas tu kita masukkan pula bahan kisar. Ada bawang merah, ada cili besar hijau, cili padi hijau, lepas tu dengan kunyit. Okey, lepas tu kita masukkan pula ayam. Okey, macam biasalah, saya dia macam lala lagi sikit. Kita tumis dia sekali dengan bahan kisar tu, lagi sepati. Lepas tu baru kita masukkan pula masukkan apa ni? Lama pula video ni. Baru masukkan pula kentang. Okey, kenapa saya masukkan kentang awal ni? Supaya mula-mula dia ada serap lah dengan bahan-bahan tadi tu. Lepas tu supaya dia lebih empuk. Kemudian kita masukkan pula bunga kantan. Okey, tadi pun nama dia masalah bunga kantan kan. Okey, seterusnya kita season dengan garam. Masukkan rawa awal ni supaya nanti kita tak nak tambah bahan perasa. Dan memang saya tak letak bahan perasa dalam ni, jangan risau. Okey, dia ada sisa awal. Lepas dah masak sebati, dah kacau, baru kita masukkan air. Air terpulang, kalau nak lebih kuat masukkan lebih banyak air lah. Dalam stage ni saya masukkan sikit-sikit dulu. Lepas tu saya masukkan pula daun kesum. Dia macam ala-ala masak asam pedas sikit, tapi dia style santan. Okay. Lepas tu yang ni kita masukkan pula terung bulat. Lepas tu nampak yang tu kulit lembu. Kulit lembu ni bapa beli. Lepas tu katanya tinggal basuh dengan masak je lah. Ok, tak apa, kita masak je. Jangan lama-lama sangat dah. Lepas tu baru masukkan santan. Santan ni proses yang terakhir sekali, sebab kita tak nak bagi dia sampai pecah santan tu lah. Ok, dah kacau-kacau. Sebenarnya bila dah makan lembu punya kulit tu, sedap juga, ada ciwi-ciwi tapi dia tak lihat. Ok, ni hasil dia. Alhamdulillah jadi dah. Senang je nak buat sebenarnya. Saya harap nanti siapa-siapa nak ucap kat luar sana tu, kalau nak buat, cubalah ya, sebab cuba.